kita lakukan untuk Allah sahaja. Kita 24 jam sujud pada Allah. Sebab itu bila azan mereka tidak ke masjid kerana hati mereka sujud 24 jam. Awaluddin ma'rifatullah, mereka kata. Awal agama mengenali Allah. Sebelum kenal Allah tidak boleh solat dulu sampai kenal. Diorang kata itu hadis Nabi SAW. Bahlul, itu bukan hadis Nabi SAW. Sebab itu para ulama sudah sebut, diam ini perhiasan untuk orang bodoh dan menutup kebodohan seseorang itu. Jadi Imam Syafi'i tidak makrifat kepada Allah, Imam Malik ni semua, Imam Ahmad bin Hanbal tidak makrifat kepada Allah. Manusia champion. Nak kena kenal Allah dulu baru solat. Lepas tu awak dah kenal Allah, alhamdulillah dah kenal. Waktu solat tidak solat. Kenapa tidak solat? Sebab dah kenal Allah. Saya sujud, niat dalam hati 24 jam sujud. Ada tak orang ini? Ada. Belum kenal Allah tidak boleh solat. Sudah kenal Allah tak ada solat. Nabi kenal Allah. Sudah mi'raj. Kau dah mi'raj belum? Merapu kau ni. Merapu. Nabi sampai bengkak-bengkak kaki. Pasti ada saudara mara yang begini. Hakikat makrifat berbual. Ya Allah, mereka ni sebenarnya pemalas. Ini kena pertegakkan ni. Ini ajaran songsang sesat.